Ini adalah lampu kecil Shilling yang mempunyai kipas serta remote sekali. Assalamualaikum, bermerah abu. Jom kita buka ini barang. Baik untuk mana ruang yang boleh ikat lampu kecil, boleh ada kipas. Wow, ini dia guys, kotaknya. Jom kita tengok. Mula kita dapat remote guys. Okay, macam-macam function dah anda tengoklah sendiri. Ini dia punya bilah-bilah kipas dia guys. Dan ini dia punya mentol guys. So aku beli yang hitam. Hitam itu premium. Punya ada design kristal dekat bahagian mentol ini. Sungguh menarik dan cantik. So anda boleh pilih varian-varian yang anda mahukan. Manual guys. Itu sahaja. Jom kita pasang. Untuk pemasangan dia guys, sangat mudah. Dia mempunyai 6 slot. Anda masuklah semua slot itu dan sedia untuk dipasang. Tak perlu apa-apa ikatan skru pun guys. Hanya masukkan slot-slot yang ada di celah-celah ini. Ada 6 bilah. So 6 bilah anda kena pasangkan supaya jadi sedemikian rupa. Tak sabar untuk memasangnya. Ajo. Dia dah tulis outside. Yang ni belah atas. Lepas tu masuk sahaja bahagian sini. Pastikan dia macam ni ya. Supaya dia lock di bawah guys. Dia akan duduk di atas klip tu. Baru dia grip betul-betul. Ada lebihan line ni? No. Hantar huruf U tu? Yes. Dia boleh lentur-lentur guys. Dia punya bilah ni guys. Tak risaulah dia akan patah ke terjatuh ke daripada Shilling kan. Jom. Walau weh. Semarah. Ada rasa terbaik. Jika ada peminat dengan kipas, ada lampu, ada remote control, boleh tukar color, sila tekan di back komen. Ini mentol sebelum dan selepas guys. Ada kipas.